Alhamdulillah, makan dengan ini siap dah lah puding jagung biskut my style. Benda ni memang best gila. Sebab apa? Sebab bila kita makan kan, buat keluar daripada peti tu sejuk-sejuk, makan kan, keluar sejuk. Bahan pun mudah saja, simple saja bahan-bahan dia. Mudah, sedap dan mantap. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okay, so Nana nak buat apa hari ni? Nana nak buat pencuci mulut. Mudah, sedap dan mantap. Okay, so Nana nak buat apa? Nana nak buat puding jagung biskut my style. Okay, so kan, benda ni memang best gila. Sebab apa? Sebab bila kita makan kan, buat keluar daripada peti tu sejuk-sejuk, makan kan, keluar sejuk. Okay, so bahan pun mudah saja, simple saja bahan-bahan dia. Lagu mana nak buat dia? Jom kita pergi tengok bahan apa je nak guna. Ayo. Zatara. Okay, ni bahan-bahan dia. Okay, so pakailah satu pack sabuk agak-agak. Lepas tu Nana pakai satu tin susu syayak. Alright, satu tin jagung. Okay, jagung dalam tin tu. Lepas tu Nana pakai susu full cream campur dengan santan sikit. Okay, dan kita ada gula batu lah. Okay, yang ni function dia nak bagi orang kata apa, cantik lah kita punya puding tu. Nampak melik-melik sikit. So, ni antara bahan-bahan dia. Okay, lagu mana nak buat dia? Nampak dah mudah je. Bahan tak banyak mana pun. Kan, mudah saja. So, jom kita pergi start buat. Lagu mana nak buat dia? Ayo. Okay, disebabkan Nana nak buat puding hot segok-segok kan, puding jagung. So, Nana nak pakai periuk pun hot segok lah. Kualiti memang mantap kan. Dia siap bertudung lagi. Lagu ni lah. Walaupun kita nak masuk puding, apa kita kena pakai bekas segok-segok. Lagu tu. Yang penting bila kita masuk tu tak melekat lah. Sat lagi elok lah kejadian dia. Okay. So, jom kita pergi try masuk. Lagu mana siap dengan pemegang kayu tak hangat lah. Sat lagi kita nak pegang. Okay. So, jom kita pergi masuk puding kita. Ayo. Alright, so first kali kita bancuh dulu. Janganlah buka api lagi. Okay, kita akan letak dulu susu full cream tu dengan yang campur dengan santan tadi kan. Nak bagi lemak kan. Kalau kata hampa tak mau pakai susu full cream pun boleh. Pakai je santan tu. Okay, function nak bagi lemak lah. Lepas tu Nana masukkan susu syayak. Okay, lepas tu kita letak susu syayak. Macam tu. Okay, lepas tu nak letak apa pula? Nana akan letak jagung. Alright. Okay, so kacau-kacau dulu sikit. Okay, lepas tu kita akan bubuh lagi bahan-bahan kita. Okay, lepas tu Nana akan letak serbuk. Okay, serbuk agak-agak tu letak terus paket nah. Macam tu. Alright, lepas tu Nana akan letak garam. Okay, so kita akan letak garam. Letak garam sikit untuk dapatkan dia punya rasa yang lagi kick lah, lagi naik lemak. Sebab kita pakai santan, kita pakai susu syayak kan. So, kita letak garam tu nak bagi naik lemak dia lah. Itulah function dia. Right, so kacau-kacau. Lagi kita buka api. Okay, boleh buka api. Lepas tu, start masak. Sambil masak tu, barulah kita letak sat lagi lah gula batu tu. Macam gitu je. Nampak tak? Senang je weh. Senang sangat-sangat. Okay, so jom kita start masak. Ayo. Okay, so apa? Untuk mewangikan kita punya puding kan. Okay, so Nana akan letak ni sikit lah esen vanila. Nak bagi wangi puding tu. Macam tu. So, letak sikit je. Nampak tak? So, kita masak pelan-pelan. Okay, api pun slow-slow saja. Lepas tu, sat lagi barulah kita masuk dia dalam loyang. Tapi sebelum tu kena letak ni dulu lah. Kita punya gula batu. Okay, so Nana nak masukkan gula batu. Macam tu. Okay, so kacau je. Macam tu. Alright. Okay, so apa untuk mencantikkan warna puding jagung kita, bolehlah warna sirap sikit. Lagi tu kan. Sebab apa? Sebab kuning bila campur dengan merah kan, dia punya warna kuning tu dia akan jadi cantik. Lagi tu dia nak macam orange sikit. Lagi tu barulah segok rupa dia sat lagi tu. So, disebabkan kita nak buat puding jagung biskut, sat lagi biskut tu nak letak dalam ni ke? Oh tidak. Lagu mana? Sat lagi apa tengoklah rupa dia, sat lagi Nana tunjuk. Okay, hak biskut kita tadi tu kita nak letak waktu bila? Okay, so jom. Okay, so untuk memaniskan puding jagung biskut ni, okay, kita letaklah gula sikit. Jangan banyak sangat. Okay, ikutlah selera hampa suka manis tahap mana. Sambil buat tu sambil rasa. Macam Nana tak mau manis sangat sebab Nana tak suka manis sangat. Lepas tu sat lagi kita kan nak letak biskut. Biskut tu dah manis. Jadi tak perlulah manis-manis sangat. So, kacau-kacau dia. Lepas tu sat lagi boleh tutup api dah hampa. Siap dah, tak ada apa dah, nampak tak? Segok mudah gila. Macam tu je rupa dia. Okay, so jom kita tunggu next step. Alhamdulillah siap dah lah puding jagung ni. Okay, so jom kita nak masuk dalam loyang. Sat lagi nak simpan dalam peti ais. Nak bekukan dia kan. Okay, so jom kita tuang dulu. Lagu mana nak letak biskut dia? Okay, so hampa letak je lah tu. Okay, letak dulu kan dalam loyang ni. Macam tu. Lepas tu kita letaklah biskut dekat dalam dia. Lagu tu je kan. Susun biskut dalam dia macam tu je. Mudah je hampa kan. Bila kita pepok tu rasalah jagung-jagung bercampur dengan lemak-lemak biskut. Dia lagu tu hampa. Okay, so bubuh. Bubuhlah biskut kita kat dalam ni. Mudah saja weh. Mudah sangat-sangat. Benda memang sedap dan mantap lah. Yang penting dia kena keluar daripada peti ais. Keluar daripada peti ais tu kan barulah mengancam rasa dia. Okay, sesusun je dalam ni.
Lepas tu, bubuh pula selapis kat atas dia. Macam tu je hampa oi. Okey, so hampa untuk rasa yang lemuk, manis, padu dan mantap, okey, hampa pakailah biskut Mary. Sebab biskut Mary dia kan manis-manis, lemuk-lemuk, so lebih sedap lah kalau hampa guna biskut Mary. Kalau kata Nana, saya ada biskut 4 segi kosong tu je, ada cicah dengan ayak teo, boleh, tak ada masalah pun. Apa-apa biskut lah yang hampa suka. Tapi kalau kata nak manis, padu, mantap, pakailah biskut Mary. Macam gitu, lemuk-lemuk, elok lah. So, jom. Kita susun ni nak siap dah, boleh simpan dah sat lagi. Okay, so alhamdulillah dah segak lagu ni dah rupa dia. So lah ni kita pergi simpan dalam peti ais. Okay, beberapa jam lah. Okay, paling kurang tu dalam 2 jam. Okay, supaya kita punya puding tu dia keras elok lah. Nak potong sat lagi tak berderai. Lagi tu. Okay, so jom kita pergi simpan dulu. Sat lagi kita akan jumpa balik. Lalu kita tengok hasil dia lah. Alhamdulillah hampa setelah beberapa jam, okey, puding duduk dalam peti ais. Lah ni buat keluar dah hampa perut. Segak lah rupa dia lagu tu. Okey, lah ni jom kita pergi bedah dia. Lagu mana rupa dia, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh bedah dia dah. Oh, wah, lembut lah segak lagu tu. Okey, so nampak. Macam gini boleh makan sejuk-sejuk tu, apa nak kata kan. Makan bersama keluarga, boleh lah. Duk orang kata apa, duk depan TV tu kan, duk mengunyah lah kita punya puding ni. Sejuk-sejuk tekak tu kan, hangat-hangat, boleh lah hampa duk telan benar-benar lagu ni. Lagu tu apa dia? Alhamdulillah, maka dengan ini siap dah lah puding jagung biskut My Style. Okey, so hampa nampak tak gede-gede gitu. Oh, wah, dia punya puding tu. Dia akan sayang lah mulut lah. Sebab apa? Sebab dia punya kata apa? Tekstur tu kan lembut, gedik-gedik lagu ni. Oh, wah, kena sejuk-sejuk kan. Mantap. Lah ni cerita banyak tak mau. Nana nak rasa. Lagu mana? Oh, wah, gedik-gedik. Nampak tak lagu tu? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa so rasa dia lagu mana? Ya Allah, rasa dia bila dia sampai dalam mulut tu, zas, dia punya lembut tu pecah dalam mulut. Dia rasa lemuk tu sampai manis yang light-light saja. Sebab tu Nana kata apa gabungkan okey puding ni dengan biskut Mary. Sebab apa? Sebab lemuk dia memang lagi naik, lagi terangkat. Ya Allah, dia punya rasa memang mantap. Apa kena buat weh. Buatlah waktu petang boleh makan kan. Tetamu mai rumah kenuri-kenara, apa boleh buat menu macam ni untuk pencuci mulut. Lagu tu. So try lah no. Jadi hampa, makna kata kalau dah sedap lagu ni, berlemak, berkerim lagu ni kan, rasa yang tak terlalu manis, hampa kena try buat lah. Sebab apa? Sebab dia punya rasa memang mantap. Okay, so apa? Jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan, adik-adik orang kampung. Lagu mana nak buat puding jagung biskut My Style. Okay, so hampa, jangan lupa untuk subscribe Nana. Sebab apa? Sebab kita nak jumpa lagi di next video. Masak apa pula? Masak apa? Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.